tutup pun tak boleh tu. Tak betul, tak ada nampak daging kan. Dah cepat daging. Daging. Naik kawah dah, naik kawah. Tu dah, aku naik kawah dah, aku dah makan pisang. Ni apa bang? Ayam eh? Ayam. Ada ramen, ada fried food, lepas tu ayam goreng, rice bowl. Tu sushi eh? Tapi tu sushi ya kan? Minggu ada rice bowl. Bang, baik. Udang. Udang masak lemak. Kepala ikan boleh tengok tu, kepala ikan goreng. Allahu akbar. Basah ah. Golok oh. Tu yang rare tu bang. Bukan bag game tu. Memang kayu ni. Ayam besar-besar bang. Ayam kena beli saya bang. Besar-besar bang. Buat hati. Review bang. Satu berapa tu? Jadi bang, padu bang. Gila ayah pancung kau bang. Bang. RM2 je bang. RM2 saja. Mai rapat, mai RM2. Kau jangan ketang kau. Boleh ah. Abang, ayam tu. Baik. Jual. Ayam fresh. Tiga fresh bang. Tu. Ya, Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ni kita jalan jauh sikit. Sekarang kita berada di Bazar Ramadan terpanjang di negeri Kedah, iaitu di Bazar Ramadan Taman Suria, Sungai Petani, Kedah. Okey. So macam biasa, pedagang kawan yang klik video pada kali ini, saya mohon kawan-kawan untuk tekan button like untuk memberi sokongan kepada saya, dan yang baru sampai dekat channel ni, saya minta untuk consider untuk subscribe saya punya channel. Dan yang dah subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan anda semoga dimurahkan rezeki dan diberikan umur dan diberikan kesihatan yang baik selalu. Okey, so jom kita tengok apa yang ada dekat sini. Let's go. Asyik tu kau. Okey, yang ni pintu dia. Sekarang ni baru pukul 4.40. Yeah. Tu ayam dia. Satu nasi lemak RM8. Dapat kacang, dapat ayam, sambal lagi. Timun. Kacang pun dah. Tapi ayam dia kan main-main lah. Ayam dia memang besar lah. Ayam jahat. Baik, bang, baik. Baik. Okay, dekat sana kita ada otak-otak ikan, sate daging, pulut lemak, kuih muih, ulang pun dah. Ayam korek. Kat situ kita ada apa tu? Cucuk Jawa, rasa siam, rasa Kelantan. Ada tahu bergedil, popiah bergedil, agak strawberry pun ada. Kat sini roti john, takoyaki. Oi, panjang. Dia macam saya cakap tadi kan, dia adalah salah satu bazar Ramadan yang terpanjang di negeri Kedah. So kita akan cuba sejauh mana yang mungkin. Tapi insyaAllah kita akan cuba sampai habis. Kita akan cuba. Oh, berapa? Oh, 14,310 lah. 14,310. Kambing pun dah. Memang kau jam pendek bang eh? Ya, jam pendek. Resti kita pakai resti Mexico punya. Oh. Ni daging ini Bria punya. So untuk Bria. Baik. Bria Mexico. Oh, Mexico punya? Mexico. Cakap sekarang ni dia ada 20 saja bang eh? Ayam daging eh? Ayam daging. Yang ni bukan sos cili biasa, ni sos cili Bria. Ini daging ayam, dia memang rebus dengan paste Bria.
Abang confirm agak aku dia tak macam auto jual yang lain kan? Ya, insyaAllah tak sama. Kita tak pakai soft black paper sangat sebab takut kalau masuk soft black paper nanti dia tenggelam brand Bria dia tu. Oh, Dia ni sos cream. Dia mayo tapi dia ada rasa spicy sikit. alright bang, assalamualaikum bang. Baik. Terima kasih banyak. Baik. Kita ada popiah juga. Kita ada ayam tembikai. Baik. Ori ya. Baik. Abang, ayam tu. Baik. Jual. Ayam fresh. Tiga fresh, bang. Ah, tu. Tiga bang, jual tiga. Mas tiga bang, korang. Rapat. Agak. Tengok aja lawan bagi saja. Baik bang, mantap bang. Baik. Alright bang, baik. Ni coklat bodoh. Baik. Mantap. Abang beli ke masih Oh, masih ya. Ya bang. Buat Ha? Buat apa Buatlah tak. Sekarang itu tolong minyak ni dulu Baik. Saya ambil packing dulu Ha? Saya packing dulu. Okey. Daging ayam kau dua je Ayam lagi kambing. Oh, kambing apa tu? Ada? Itu kambing ah? Ini kambing. Kambing Oh, yang itu kecil. kambing. Oh, tak boleh lagi. Okey, ni lagi. Kau jangan ketak kau. Boleh ah. Kambing, daging, ayam. Wah, right. Boleh. Dia baru buat kambing tak. Oh, kena clear dulu ah. Mantap. Kalau kambing 12 saja. Daging 12. Oh, Ayam daging 12 juga. Kambing pun 12 saja. Baik. Buat ingat bang tu. Ha? Buat ingat bang tu. Alamak. mana apa? Ayam daging kambing. Kambing apa? Kambing. Kambing. Mana kambing? Halus tak? Ini yang pira. Ya. Nanti yang banyak pira nak. Itu yang punya Ambil hijau. Saya tak tinggal semua. Pak, banyak. Ya. Hari ni pun awal-awal tinggal lagi. Saya kan nak selang lagi. Oh, rancang dia punya manis. Dia semua berapa sos? 3 sos? 4 sos? Pepper, cheese, mayo, sos cili. Okey. Setiap hari berapa ratus keping bang? Saya tak tahu nak abang berapa jadi pin. Bang. Ha? Tapi banyak agak lah habis lah. Boleh dah Okey. lah. Aku tu tak tahu lah. Dah kira bang. Atau satu lebih tak apa. Lebih Halo? Wah. Ha? Halo? Kata ni? InsyaAllah. Okey. Bagi abang tu daging tu. Kambing. Ha? Itu benda apa? Tong mo.
Baik bang, selamat bang, selamat. Allahu Akbar. Terima kasih abang. Oh, Tijon ayam crispy. Thank you. Terima kasih rezeki. Kebun kampung. Kebun kampung. Tapi dia pilih YouTube bang, macam YouTube dulu. Okey. Baik, terima kasih. Stesen ayam Baleng. Ada kuih, ada laksam. Yang ni dia ada nasi putih ayam goreng kunyit, tomato ayam crispy, nasi ayam crispy, RM6 sahaja. Ayam gunting king. Ni ada mi kerabu Maggi. Tu penyalangnya tu. Apa penyalangnya tu? Ayam golek penyalang. Ayam kolak. Alright, kita ada set ayam penyet dengan set boy goreng. Okay. Ini murtabak pun ada. Kak, apa? Ya. Tahun ni berapa? RM5 saja no? Ayam, daging sama orang. Baik. Kita tak tahu nak jalan balik kat mana ni. Daun tofu, baby pancake, air tebu, nasi kandak. Ramai. Ais lemon 3, ais lemon 3, kurang lemon original. Kurang lemon original, jangan bimbang. Terbaik. Kurang lemon original ya. Jagung manis ya padu ah. Yang penting yogurt strawberry. Ayam dia. Ini udang. Apa yang ni? Lagi. Sudah nasi lemak, ada prata sandwich pun ada, takoyaki pun ada. Ni ayam satu RM2. RM2 dari ujung ke ujung. RM2 saja. RM2 saja. Mai rapat, mai RM2. Satu RM2. Mantap bang. Satu RM2. Buat masa ani. Ini juga ni kita Pilih mai RM2. elok mana mas. Baik. Terima kasih. Okay, sup herba mas. Kat sini dia ada nasi daging RM8 sahaja. Nasi ayam RM7. Sini ada chicken RM8 saja. Baik bang. Ada tengah proses tak? Ayam penyet. Steady bang, padu bang. Gila ayah pancung kau bang. Ayam buah. Ayam buah.
Dan menimbul. Ada saya orang 15 dah saja. Baik. RM7 saja lah. Bang, roti garlic bread. Ada roti kami buat sendiri bang. Tanpa bahan pengawet. Tu belakang semua roti kami buat sendiri. Oh. Kemarin macam mana? Okey? Okey, alhamdulillah. Baik. Kalau nak makan roti garlic bread buat homemade, mai kat sini. Tanpa bahan pengawet. Baik kak, baik. Selamat kak, baik. Syukran. Ada lagi nasi lemak ayam goreng legend kat situ. Ada. Ayam gepuk kat sini. Oh, ayam gepuk ni Indian ni. Ini khabar tu. Al-Hasan Biryani dan Burger Lauk. Set biryani ayam RM9, biryani kambing RM13, daging RM10. Aku akan pada aku dah cara bini. Ni daging hitam eh. Kambing kurma, daging masak. Oh ni kambing, kurma. Kambing macam ni. Ada ayam ros ada. Baik, ni ayam goreng. Ayam goreng berempah. Baik. Telur dengan nasi. YouTube mana? Nama? Kampung. Kampung. Baik. Bini kambing. Assalamualaikum abang. Mai singgah lu bang, main vlog bang. Mai singgah bang. Habis lagi. Oh ya, ada lagi. Oi. Ayam daging. Sama ayam daging. Hai, cuca dah. Ah. Hai, cuca dah. Bang. Okey, baik. Ui, bahaya ni. Lagu kaya awal. Nak beli apa? Ni habis dah kan? Selepas dekat jalan tu maksudnya dia ada setengah lagi daripada sini. Dan dia tak payah mana daripada sini. Tapi dekat sini dia ramai lagi daripada yang kat sana tu. Satu berapa tu? Resep tu? 12.9. Yang besar 12.9, yang kecil 7.9. 39 saja. Tapi dia punya ayam dia lain macam ah. Oh sayang, sayang.
Tu. Cik marah. Ini ayam dia. Mantap agak. Baik, 12.9 saja satu set. Baik. Apa yang ramai ni? Apa ni apa bang? Ayam makan ke? Ayam makan? Ayam bakar daging bakar. Oh. Bumbu bakar. Tu abu kan? Dia abu Nasi kamu, be. Nasi kamu. Rokok, be. Masak panjang. Okay, dia ada jalan untuk Komo Bakang, ada satu jalan, jalan nasi abu dan jalan nasi dagang. So hampa nak beli nasi apa, hampa kena potong ikut dia punya line lah. Kalau potong tak lain memang penat. Okay, kita ada juga apa balik kat sini. Ayam itik. Ayam lumpur. Ayam itik pun tak apalah. Dah penat kosong. Ayam itik, apa itik? Jadi jam 14. Ya, betapa ambil ayam daging ah tu dia. Takoh tengok. Sampai tak ada nak senyum kau kan? Benda-benda taco bang. Mexico taco. Ya? Ini arek ini. Oh ya. Okay, baik. Kita tengok Ustaz. Ayam lah. Sejak tahun ada bang? Sejak tahun dah. Kat sini juga? Jolok oh. Mantap lah. Tu yang arek dah tu bang. Itu. Bukan sebab game tu. Lombok. Ni. Oh, tak kuat kalau kita tu tikar macam mana bang? 14. 14? Dia ada ayam, ada daging eh? Ada ayam, ada daging, ada campur. Ada kambing limited hari. Okey. Kambing pula. Kalau ayam pun harga sama juga? Sama. Harga 14 no? Okey, memang puas lah lauk dia. Macam biasa-biasa. Memang buah habis-habisan lah. Ya. Sampai tumpah. Memang kita bagi ni. Siap. Ini kita ada 5 ada kuah lah. Oh, okey. 5 bagi, kuah bagi. Baik. Okey bang, selamat bang. Selamat niaga bang. Baik. Tengok potong panjang. Tacos Bria nombor 1. Satu tengok ni. Okey, kita dah hampir habis. Makan dah. Untuk line yang sebelah kanan, kat sini pun ada potong juga. Nasi ayam kunyit. Ni potong apa ni? Peneram pun ada RM5 40 biji. Takoyaki macam biasa, kabu klasik, nasi Komo. Kau okey eh? Okey eh? Baik. Okey, dah habis dah kat sini. Banyak lagi baru bakat saja. Orang kat set udang sambal petai, udang masak lemak, ayam goreng, gulai kata menu, udang potong ni sama. Okey. Lepas tu menu baru So, ada lagi kami naik. Tulang ada, cekat kensong, tulang batang pisang. Udang. Udang masak lemak. Kepala ikan boleh tengok tu kepala ikan goreng. Allahu akbar. Basah ah. Kalau kepala ikan tu dia harga ada macam mana? Dia ikut saya bang, ada yang 40 hingga ke 60. 40, starting dengan 40 lah. Starting 40 Okey. hingga ke 60. Kalau dah 40 dah macam kita makan lah. Okey, baik. Selamat lah. Baik. Okey. Okey, sini dah habis. Dia untuk pintu yang sebelah sini dia dekat dengan Wisma Rio. So, kalau hampa yang orang dekat sini ataupun orang yang nak main, hampa search dia punya Wisma Rio tu. So, dia akan membawa mereka ke belakang ni. So, hampa boleh cari parking lah kat sini.
Okay. So ni dapat Mama Era. Yang ni Muay Thai, nasi ayam kunyit, daging salai, asam pedas tetel tu. Ni ayam balang premium dan murtabak. Ya bang. Nasi padang ambeng. Ah, tu. Ikan berapa gram ah? Ikan berapa gram? 1 gram eh? 140, 190, 260. 260. Oh, right. Harga dia 5, starting kan 15. 20, 25. Baik. Satu perisa je, sama je eh? Ya, dia sama ya. Dapat coleslaw? Coleslaw dengan bawang Holland. Baik. Bawang Holland lagi dah boleh. Okey bang, okey. Ha? Ah, okey. Mai singgah, mai. Miang pelapau. Mai singgah, mai. Jangan malu, jangan segan. Yang jauh kita dekat saya, dekat kita berapa. Nasi satu kok. Nasi satu ah. Dia ada buat jenis lauk kat sini kok. Ada 2, 4, 6, 7. 7 lauk. Tapi yang ni paling special. Ah. Ikan Solo. Dia sebab apa tu kok? Nyok berisikan. Tak ada pulang kalau kan. Oh. Lauk isi semata-mata no. Ya. Isi semata-mata. Tu dah terbuat habis. Roti dengan nyok. Tu memang payah jumpa lah. Memang resepi tradisi turun-temurun lah dari moyang lagi. Ha? Lauk ni kot. Oh ni. Kalau masin lah. RM20 bang. Dah. Ni kami ada ketupat sotong. Sebekas dah 10. Oh dalam tu. Ketupat sotong. Dengan kuih. Ketupat pulut kat dalam. Oh, Rasa manis-manis lemak. Terima kasih. Kakak bagi kuih apa kak? Kuih akok. Kuih akok. Kakak belanja kuih akok kat kami. Terima kasih sikit lagi kak. Lagi terlepas jumpa lagi. Okey. Ayam letak ha. Ayam kita tu banyak Akok tu lah. Mai, miang pelapau, mai. Mai, Cik. ayam daging 10 ringgit, kambing 12. Kambing? 12? Oh ayam dia. Ni pun kambing besar, bang. Oh kambing dia mantap kak. Mantap. Tengok daging lagi. Okey. Alright kak, baik. Salam berniaga kak, baik. Terima kasih. Okey. Ni. Ayam dengan pedang. Ayam kunyit eh. Ya, ayam kunyit bang. Tengok dulu. Ni yang kena campur ayam daging berapa? Campur tu Ayam besar daging. 8. Sotong daging. Sotong daging, daging ayam, ayam daging. 10. 10. Besar 8. Biasa 8. Campur 10. Ya, campur. Dapat 2 lauk. Telur ada lagi. Dia dapat sampai esok. RM10 saja. Ya.
Boleh panas-panas. Isteri bagi dah bagi panas-panas ke bang. Boleh isteri yang bagi ya. Isteri bagi dah bagi. Don't worry, jangan takut. Okay. Bye. Okay. Ayam gepuk. Ayam gepuk. Oh, beli dah. Okey. Ada yang bayar tadi. Cookies. Sebekah tu berapa bang? Kalau macam ni 20, Okey. ini 25. Okey, yang ni 23, 20. 22. 23, yang ni 20. Okey, baik bang. Sama. Ni untuk apa? Untuk atas dia bang. Ha, betul. Oh, boleh minta coklat dengan vanilla. Ni coklat, white coklat. Okey bang, baik. Kali abang baik. Mantap. Bang. Satu set tu berapa Haji? 2 potong tu RM4. 2 potong RM4. Campur apa boleh? Sama apa boleh? Semua boleh. Yang kuning tu pulut durian, Pulut ayam. yang hijau tu semuka pandan, Okey. yang putih tu semuka. Baik. Ini yang ni dah, yang bawah ni dia. Gula lapis dah habis, cendol dah habis. Oh, jalan dia. Dalam keladi dah habis. Ada 20 jenis. 20 jenis. Apa dalam? Oh tu. Oh. Ni yang 3 bolah ni. 3 yang ni boleh. Ada 3 jenis lagi. Jadi baik. Sama dengan lagi. RM2 sepotong. Pegang. Dah lidah. Bang, Ya bang. ayam nama motor Ha? Ayam nama motor Ayam nama motor. Semotor berapa tu? Buat ni 8 tu 2,5. Hari 2.5 lah. Hari 2.5. Baik. Pilih bang. Abang kuih tu? Bungkus 25 ringgit. 25. Yang O Ni RM3 bang. Oh punya. Yang O RM35 bayar. Ya. abang kalau nak review kita mohon. Memang nak baca habis hang ni. Betul. Baik. Betul. Ya Allah. Nasi tomato kak. Ya, nasi tomato. RM7 saja no. Ayam lampau. Dapat apa? Acar sekali. Ya, sekali acar. Baik kak, baik. Okey, baik. Oh. Lemang ni bawah Lemak padu abang yang dia belum macam habis bang. Sepotong ni RM4. Ke? Tiga je kak. Satu potong RM4. Kalau ketupat mungkin sikit tinggi ambil RM4-5. Oh, RM4-5. Yang mana tak ada nak buat tu boleh main tahun ni. Gerai Allahu Akbar. Sorry bang. Rendang tu dan Baju oleh dah. rendang. Oh, dapat tapau. Baju oleh dah. Anak siapa? Baju oleh nak siapa? Dapat kali yang kuah ke asing? Asing yang bukan RM10. Okey, yang ni untuk okey, ini dia RM4. Lepas tu beli kuah lain lah. Okey, baik. Rendang Yang ni punya resipi. Yang ni dalam record punya, dia tahan lama lah. Oh. Lama, tapi kita daging saja. Okey. Ya, baik. Tengok ni kan. Baik. Bang, okey. Ya, baik. Kami tengok kat YouTube. Baik. Baik abang, baik. Ramai. Sekarang ni dah sekarang ni dah pukul 5.20. So, tengok macam mana orang nak ramai. Dalam tu aku. Okay, kat sini kita ada nasi ayam RM7 saja. RM7 saja.
Bang, baik. Lagi. Ramai. Saya apa semua ada di sini. Lelang ayat 2 dari ujung ke ujung. Singa paling mampu dan Okay, prata sandwich. Satu berapa bang ni? RM6 saja. Ayam, daging. Lagi? Dua tu ya? Ayam daging ni? Daging sedap, ayam sedap. Ayam sedap no? Satu habis daging bang. Oh, okey. Bang, try Baik bang, daging. selamat bang. Baik. Mantap. Kak, nasi lemak. Lemak yang boleh berempah. Saya Bang. panas-panas, singgah mai. Semungkin apa bang? Saya panas-panas. Semungkin apa bang? RM6 saja yang panas Tofu for? RM3 bang. RM3 saja. Lasam? Asal RM7 bang. Ni bihun Laksa siam. Oh, laksa siam. 7 je. Sedap bang. 6. 7 juga. Okey, baik bang. Soya piao. Oh, donat dia besar. Campur lah. Campur. Yang tu restom ke? Yang tu donat apa kak? Donat pulau? Oh, donat susu. Oh, holy. Ya. Yang dalam tu yang nestum tu? Bobola? Satu RM3 saja no? Kalau donat 2 biji RM5. Nah, 2 biji RM5. Dia ada susu, gula dengan oat Nestum. Yang ni? Ini susu. Yang susu juga. Susu juga? Iya. Oh, gagal lah. Iya, gagal. Satu 325. Ambil. Ha. Ha? Ambil 2. Yang ni yang mana? Donat susu apa? Susu dua. Ambil 2. Ambil mana pun. Susu satu RM3. Susu satu dengan Susu satu RM3 kan? ha. Ya, 25. Kalau campur pun boleh lah jadi Boleh. Masak? Habis berapa biji kau sekali? Tak tahu. Ha? Dekat 20 ke? Dekat 20. 15 paling kecil Ah. Satu. Tapi kalau weekend kena buat lebih. Oh, yalah. Berapa? Ni satu? Ni campur ah? Tak dapat. Campur ke asing? Campur kan? Dari Ah. biji RM5 lah. Betul. Maksudnya plastik tu nak asing kau. Campur ke? campur. Tengok lah dia. Alright kak, baik. Satu 325 kak, belah kak. Walnut. Yang tu. Baik. Asam podeh kelepok. Bang, okey bang. Baik. Lauk lauknya Allah Akbar. Ayam dia tu original. Kat situ dia ada ayu ni Yong Tofu. Ni Sarawak mai. Yong Tofu bang. Satu set ni berapa bang ni? RM10 saja. Semua RM10 Dapat saya. So ramai tak payah tunggu terus ambil lah. Ambil, take away. Baik bang, baik. Ambil gambar utama. Ayu ni. Ha? Astaghfirullahalazim. Beli apa dah? Baru dia ni. Apa kau sampai? Sampai lah. Dah. Baby pancake. Ada pun ramai kan. Si lemak depan tadi kot. Tepung kalam juga. Legend gerai. Legend pok cah. Ya, satu potong apa bang?
Potong RM3. RM3 saja. Semua sama jenis eh? Ya, semua RM3. Ada RM3 saja semua ni. Yang ni CEO Korea. Ada apa juga Korea ni? Ada ramen, ada fried food. Lepas tu ayam Korea, rice bowl. Itu sushi eh? Tapi itu sushi ya kan? Mingguan ada rice bowl. Oh, rice bowl. Tu ada sotong. Memang hai ramai macam ni. Alhamdulillah. Ada berapa banyak sate bang kat sini bang? Tengok macam banyak je. Ya. Ada berapa banyak sate kat sini? Tengok macam banyak eh. Ayam yang lagi ya, yang banyak hati, petai, jantung, tulang. Oh. Dia buat sekali kan ni, jantung buat sekali. Baik bang, yang masak pada satu lapang kupang satu. Okay, baik bang. Ni pun roti john lagi kebab. Ni apa bang? Ayam eh? Ayam. Tadi harga dia berapa bang? Ni 5. 5, ayam lagi sama? Ayam lagi sama. Kebab ya 7. Baik bang. Apa 7? Roti john je. Oh 7 saja. Kebab RM5. Ayam lagi. Bang, baik. Air balang premium. Ni takoyaki dimsum. Ada tongmo grill, ada murtabak Pak Long. Macam mana murtabak Pak Long? Murtabak Pak Long ada. Murtabak Pak Long ayam lagi. Kami emak ni. Umur berapa ni? Ha? Umur berapa? 26. 26 oh. Yang ni? Dah lah ni, lagi muda ni. Ketiga. Tempat. Dia nampak tu. Dah masak tak apa lah. Tak habis. Ayah lah. Ha? Ayah dia lagi. Oh. Cik kakak. Kuku dia. Kubu dia. Mak makan. Kubu juga. Keping berapa tahun ni? Ya. Tahun ni keping berapa ayam lagi? RM4. RM4 saja. Ya. Kalau nak murtabak RM4, abang kena mai cari murtabak Pak Long. Ni dia punya chef dia. Apa? RM4. Baik kak. Selamat lah. Assalamualaikum. Baik. Okey, yang ni ada Chiang Mai, kerabu Maggi. Ada kuah, ada lauk-lauk lagi kat sini, kari campur. Asyik daging. Asyik daging. RM15 bang. RM15 bang. Asyik daging bang. Dia murka tu daging. Nak tutup pun tak boleh tu. Oh, tak betul. Tadi nampak daging dah. Nampak daging. Daging. Ulang kawah dah, ulang kawah. Ulang kawah, ulang makan pisang. Ya bang. Alright bang, selamat. Baik. RM3 saja. Ambil emak sikit. Putu bambu. Pasal pada warna kuning bang? Ni ada jagung. Jagung. Kalau hijau pandan. Hijau pandan. Putih original. Putih original. Baik. Sekarang ni tengah proses jagung punya kan? Tak ada isi jagung. Kalau daripada harga dia, kalau ikut pisau tu lain-lain tu sama je? Harga sama aja. Satu set RM5, RM4. RM4 saja. Dia ori pun sama, pandan pun sama, jagung pun sama no? Putu bambu. So siapa yang berhasrat nak cari nak makan putu bambu boleh main lah kat sini. Gerai apa bang? Gerai putu bambu. Putu. Dapat nombor 10 bang. Okey. Yang mana ya? Biasa satu kan ya. Okay bang, baik. Selamat. Assalamualaikum bang. Bang, okey bang. Okey ya. Satu, dua RM5. Ya. Kalau besar ni RM25. Ni, kalau dua ni RM25. Kalau ni 11. Ya. Sausage cheese RM4. Ayam gunting RM4. 3 10. Okey, dia punya ayam dia, ayam gunting dia 2 pieces RM5 saja. Main dekat banner warna purple ni. Ayam gunting fried chicken soup. Okey. Strawberry. Strawberry semua. Tahu bergedil sebiji RM1.4 saja. Kalau 5 biji tu dia kira 5 biji RM7. ya? 5 biji RM7. RM7 5 biji. Dia boleh campur. Popiah bergedil pun ada.
Dekat Zion Kitchen. Ya bang, baik bang. Mantap bang, baik. Dah hampir habis. Dah hampir kuih akok RM7. Kicap Jawa RM100 sama je anu. Sama je. Pandan sama, ori sama. Ya. Kopi ah? Kopi Big Mac satu bekas 10. RM4.10. Okey kak, baik. Baik bang. Ayam dia. Bang okey bang ambil gambar sikit Kau beli ke? Okay bang, baik bang, selamat bang. Okay bang. Tepung kampung. Kampung. Tepung pelita. Tepung pelita. Tepung pelita tapai. Tapai, oh tapai apa ni? Tapai ni. Tapai. Tinggal ambil satu. Tinggal mai. Kau ambil tepung pelita tu. Ada beberapa gig kuih. Kalau macam produk sekarang tu berapa dik sekeping dia tu? RM3 sahaja. Oh yang ni 8. Tapai. Okey. Yang lain semua RM3 no? Ya, betul. Tu pulut udang ada, satu bodoh. Baik. Okey kau, terima kasih beli ya. Okey. Ban Mika tu. Pedang gilak bang. Oh, pedang gilak pula. Jam ah. Pati dah tu. Ni boleh mesin ni. Pati dah tu. Dalam mikro tak ada. Ha? Abang yang telikai pagi. Semoga you makan rezeki bang. Baik, Okey, makin maju hadapan ni tau. Baik. Makin laku lagi baik. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah abang temikai tu bagi ayam IQ Empire. So kalau hangpa nak ayam temikai yang ori yang boleh main kat IQ Empire ni. Okey, kita nak beli ayam lemak crispy dia. Kau nasi lemak ayam crispy satu. Berapa dik tu? Baik. Nak poho. Poho. Poho ni kot. Ni. Oh, mana? Selain daripada tu dia ada kotel juga. Lagi kak, ada apa lagi? Cendol bodoh. Cendol pulut, cendol buah, ni buah. Ni cendol. Mangga, leci ni besok kosong. Ni pulut, sagu. sagu. Oh, banyak jenis tu. Ya, betul. Kalau kotel sebungkus RM4 saja. Bang, TS kau bawa bang. Blok. Okey kak, terima kasih. TS kau bawa, TS kau. RM4 saja. Kalau petang-petang sikit. Wah, boleh makan padu kau. Mantap bang. Asrap. Kalau dia lihat macam bang. Ciao satu. Tonton cakap belum gang. Tonton. Saya rasa cukuplah untuk video kali ini. Semoga kawan-kawan terhibur dengan apa yang saya dah sediakan. So siapa yang bersampai kat sini yang boleh main. Kata panjang tu memanglah panjang, penat jugalah. Tapi macam-macam makanan ada kat sini. So yang dah sampai kat sini jangan lupa subscribe saya punya channel. Yang dah sukses saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga kita berjumpa lagi di lain video. Okey, ikutlah video daripada Taman Ria Sukan ni. Okey. Assalamualaikum. Bye bye.